Pertama, Peugeot 408. Model Peugeot 408 yang kita nak tengok kali ni adalah yang dalam segmen C. Untuk 408 pertama ini, ia digelar sebagai ETHP. Jentera ini dipasang secara rasmi di Malaysia, iaitu di Gurun Kedah bagi unit CKD. Bagi pasaran negara kita menerima satu versi enjin saja, iaitu 1.6 liter turbo high pressure. Dengan kuasa yang dapat dihasilkan untuk enjin 1.6 liter ini adalah 165 horsepower dan 245 Nm torque. Ianya dibantu dengan 6 kelajuan transmission automatic quick shift. Harga Peugeot 408 ini semasa awal pengeluarannya dulu RM143,888. Harga ini adalah harga on the road. Namun harga terpakai untuk Peugeot 408 permulaan ini pada tahun ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM12,000 sehingga RM28,000 bergantung pada